Kelantan yang selalu disindir kononnya mundur, yang kutipannya hanya 400 juta setahun berbanding Selangor sebanyak 3 bilion bagi tahun 2025, tetapi hasilnya lebih kurang sama. Selangor deserves better. Dengan izin. Terima kasih Tuan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Selangor deserves better. Terlebih dahulu saya menjunjung kasih atas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor sempena pembukaan persidangan Dewan Negeri Selangor pada kali ini. Sesungguhnya titah Sultan Tuanku bukan sahaja mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap kebajikan rakyat, bahkan turut memberi gambaran jelas tentang pencapaian serta cabaran sebenar yang sedang dihadapi oleh negeri Selangor. Wajah yang manis, bicaranya nyonya, cemarnya alam, baunya hanyir. Daun keladi cantik tampaknya, tapi sayangnya menolak air. Tuan Speaker, saya ingin memulakan dengan mengiktiraf pencapaian ekonomi negeri Selangor yang memberangsangkan peningkatan hasil negeri, pengukuhan rizab, serta kejayaan menarik pelaburan mencecah hampir 84 bilion adalah satu pencapaian yang wajar dipuji. Ini membuktikan bahawa Selangor kekal sebagai enjin ekonomi utama negara. Namun begitu, persoalan yang lebih besar yang perlu kita jawab di Dewan yang mulia ini ialah, adakah kemakmuran ini benar-benar dirasai oleh rakyat di peringkat akar umbi? Kerana hakikatnya dalam masa yang sama, kita berdepan dengan isu asas yang berulang. Banjir, kutipan sampah, jalan rosak dan kelewatan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan. Ini yang dinamakan high revenue tetapi tak selari dengan effective delivery. Dengan izin. Ini menunjukkan wujudnya apa yang boleh diistilahkan sebagai execution gap. Dengan izin, jurang pelaksanaan. Justru saya mencadangkan agar satu unit penyampaian negeri, State Delivery Unit, diwujudkan bagi memantau secara langsung projek-projek kritikal seperti banjir, kebersihan dan infrastruktur asas. Unit ini perlu berfungsi secara bebas, berasaskan data dan melamporkan kemajuan secara berkala dan boleh diakses oleh Dewan maupun rakyat. Alasan kekangan bajet dan peruntukan adalah sesuatu yang tidak proaktif bagi sebuah negeri yang maju dan mempunyai rizab negeri yang besar. Apatah lagi bila ia melibatkan nyawa, keselamatan dan kesejahteraan yang perlu dinilai bukan semata-mata kepada projek first come first serve dengan izin, tetapi mengikut kritikal dan kurang kritikal. Cadangan ini bukan sahaja meningkatkan kepercayaan kepada kerajaan negeri, malah dapat mengurangkan penyebaran maklumat palsu dan mengurangkan birokrasi seperti yang dititahkan oleh Tuanku. Isu keberkesanan pelaksanaan ini pernah disebut oleh Stephen Covey dalam isu pengurusan, iaitu 70% kegagalan bukanlah pada perancangan tetapi adalah pada pelaksanaan. Teori Pareto 20-80 dalam mengenal pasti masalah sebenar untuk difokus dan ditangani adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan dalam keberkesanan pelaksanaan. Tuan Speaker, dalam menangani teguran Tuanku dan keluhan rakyat pada isu banjir, Sungai Buroh berpandangan pelaksanaan Pelang Induk Master Plan, pengurusan banjir bersepadu berasaskan lembangan sungai, mampu membantu penyelesaian yang menyeluruh dan holistik. Bukan sekadar bertindak atas kes yang terzahir, tetapi melihat punca sebenar dan penyelesaian agar tidak berulang kembali. Selain itu, titah Tuanku untuk mengambil Belanda sebagai negara yang berpengalaman bagi kerjasama strategik ataupun sebagai panduan, menggambarkan kebijaksanaan Tuanku Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan pihak istana sebagai satu penanda aras yang logik dan boleh dilaksanakan. Bagi Sungai Buroh juga melihat penetapan KPI yang jelas dan boleh diukur. Agensi pelaksana boleh mengelakkan isu tolak menolak, salah menyalah di antara kerajaan dan agensinya, bahkan menggambarkan keseriusan pihak kerajaan dalam memantau dekat dan melaksanakannya dengan berkesan. Rakyat tidak lagi mahu mendengar janji, rakyat mahu melihat hasil. Tuan Speaker, saya beralih kepada isu tempatan, isu sampah di kampung tradisi di Sungai Buroh. Walaupun ia di luar kawasan operasi khususnya selepas Majlis Daerah Kuala Selangor bertukar kepada Majlis Perbandaran Kuala Selangor, penutupan
pusat pembuangan sampah sebahagiannya bukanlah cara yang bijak dalam permasalahan ini. Penduduk dan sampah terus meningkat. Kebimbangan untuk pengguna membuang sisa pepejal merata-rata termasuk ke kawasan operasi sangat-sangat signifikan. Kita lihat bagaimana isu ini bukanlah auta tetapi gambar di parit 2 sawah. Adakah sesuai dengan sebuah negeri yang mempunyai reserve yang besar yang dikatakan maju? Ya, parit 2 sawah di luar kawasan operasi tetapi masih mempunyai banyak homestay sebagai tempat pelancongan yang sekincang menyebut kata pusing Selangor dahulu. Termasuklah kawasan parit 12 jalan sekolah. Tuan-tuan, bergelimpangan sampah. Ya. Ni jalan sekolah, tuan-tuan. Ini real. Begitu juga jalan Bagan Tengkorak, tempat Paya Jaras punya kampung, tuan-tuan. Ya. Ini menunjukkan bahawa ia adalah bukan masalah yang picisan tetapi benar diadukan dan bukti bergambar ditunjukkan di sana. Takkanlah Kelantan yang selalu disindir kononnya mundur yang kutipannya hanya 400 juta setahun berbanding Selangor sebanyak 3 bilion bagi tahun 2025, tetapi hasilnya lebih kurang sama. Selangor deserves better, dengan izin. Diesel Borneo berbeza di jalan, petani mangsa terus derita. Krisis global luar kawalan, kerajaan bertindak mengawal jelata. Saya berpindah kepada isu keluhan petani sempena ke krisis dunia, khususnya peningkatan harga bahan api. Satu surat yang dikeluarkan oleh PPNS sendiri, bahagian jentera, mengeluarkan tentang kenaikan kos yang agak luar biasa, meliputi 10 item, roto 1, roto 2, roto 3, potongan jerami, sisir rata tanah, half track, land raiser, menabur kapur, buket, menuai, dan kesemuanya itu adalah naik untuk kos operasi hampir 50%. Ya. Jadi itu belum termasuk yang disebut bahan-bahan input, kos kenaikan racun, baja, drone, menyulam, pam air dan lain-lain. Itu belum lagi cerita isu pemutuan padi potongan yang tidak standard, yang dirisau akan berlaku ketirisan. Ini menimbulkan kerisauan dan tekanan yang sangat nyata, di mana Astro Awani pernah menyatakan dalam satu paparan di akhbar pada di hujung 2024 bahawa mereka di Kelantan tidak mahu lagi menanam padi pada musim hadapan, menyebabkan kementerian dan agensi-agensi yang terlibat terpaksa turun sendiri untuk libat urus dan memujuk supaya terus menanam dan menyelesaikan masalah mereka. So saya bimbang perkara-perkara dan tekanan yang luar biasa ini, kos yang melonjak menyebabkan harga jentera, harga kenaikan kos ini mengakibatkan mahal tali daripada beruk. Biasanya beruk ni adalah subjek utama, tali itu secondary untuk support beruk. Tapi takut sebaliknya dan mereka akhirnya bimbang untuk tidak lagi menanam tanaman padi, mengakibatkan kemerosotan keterjaminan makanan yang daripada 70% kepada 56.2%. Jadi Sungai Buloh mencadangkan dengan kenaikan di sana sini, tak ada harga bahan api yang naik, harga barangan kat pasaran naik, harga itu dan ini naik, tetapi harga padi yang begitu ketat disebut oleh Sungai Panjang tadi kekal 1,500 juga perlu direview dengan izin, dinaikkan sekurang-kurangnya 1,800 per tan ke RM2,000. Tuan Speaker, saya berpindah kepada input pertanian selain daripada padi, tanaman kontan khususnya di kawasan Parit 4, Ban 4, Ban 3, Ban 4 di situ adalah tempat yang banyak tanah-tanah gambut yang tidak sesuai lagi untuk penanaman padi yang tidak subur. Hasil daripada libat urus yang ada dibenarkan untuk menanam tanaman kontan seperti mana sayur, jagung, jambu dan seumpama dengannya, dengan syarat ia tidak berstatus kekal. Kita faham perkara tersebut.
Pun begitu, bila telah dibenarkan, input pertanian seperti baja dan racun tidak lagi diberikan. Adakah mereka... Panjang lagi. 3 minit. Tolong ringkaskan. Ya. Adakah mereka tidak layak untuk... adakah mereka tidak menyumbang kepada keterjaminan makanan, dan adakah mereka bukan petani yang mengusahakan untuk keberlangsungan hidup? Maka input pertanian yang melonjak harga seperti racun dan baja ini perlu diberikan penekanan dan diberikan perhatian untuk selain daripada tanaman padi yang saya maksudkan tadi. Tuan Speaker, baru-baru ini bencana melanda yang luar daripada jangka kita sekitar bulan November 2025 mengakibatkan petani-petani kontan ini mengalami banjir, dan alhamdulillah ucapan terima kasih atas janji kerajaan negeri untuk memberikan bantuan bencana. Pun begitu, sehingga sekarang dah masuk bulan April dan nak masuk bulan Mei, hampir 6 bulan, setengah tahun. La salam wala kalam, dengan izin, tak ada khabar, tak ada berita. Mereka sangkakan boleh dapat raya untuk meringankan beban, tetapi sehingga sekarang tidak dapat lagi. Jadi apakah sebenarnya masalah yang berlaku di sana? Berapa lamakah SOP yang sepatutnya diselesaikan bantuan tersebut? Kerana mereka masih lagi tidak menikmati, dan bahkan ada di kalangan mereka bukan tuan tanah, kerana menyewa tanah sawah saja, dapat pun tak. Jadi ini yang perlu diminta diberikan perhatian. Tuan Speaker, sebagai penutup, Sungai Burong ingin menegaskan bahawa Selangor mempunyai segala kelebihan hasil yang kukuh, pelaburan yang tinggi dan potensi yang besar. Namun kejayaan sebenar hanya akan tercapai apabila setiap dasar yang dirancang dapat dilaksanakan dengan berkesan dan dirasai oleh rakyat. Marilah kita semua tanpa mengira pihak kerajaan dan pembangkang berganding bahu memastikan negeri Selangor terus maju, tetapi dalam masa yang sama adil, cekap, berintegriti, bekerjasama tanpa melihat pembangkang ataupun kerajaan, seperti mana yang disarankan oleh Pengerusi Perikatan Nasional Pusat, untuk duduk sama-sama bagi menyelesaikan masalah ini daripada pusat hinggalah ke bawah Majlis Tindakan Daerah. Jadi sekian dahulu. Selangor deserve better. Daulat tuanku. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.